Perkembangan dari Johor kita mulakan dengan inisiatif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor Yadim sepanjang Ramadan ini. 3 program dilaksanakan termasuk program Kembara Tazkirah. Selain itu, turut diadakan Ihya Ramadan bersama rakan siswa Yadim dan sumbangan harapan Ramadan. Pengarah Yadim Negeri Muhammad Amar Abdullah berkata program Kembara Tazkirah menyantuni 50 agensi kerajaan dengan perkongsian tazkirah daripada penceramah Yadim. Untuk program Kembara Tazkirah Yadim ni kita bermula sebenarnya daripada tahun 2017 dan alhamdulillah setiap tahun kita memang dah mendapat sambutan dan seperti mana tadi disebutkan dalam program kita pun Tuan Pengarah sebut dah daripada tahun 2023 pun kita konsisten lah fokus terutamanya di Jabatan Penyiaran sendiri. Beliau ditemui selepas Kembara Tazkirah Yadim di Auditorium Permatasari RTM Johor yang juga destinasi pertama edisi kali ini.